Hari ni meeting sampai pukul 7. Macam mana aku nak pergi bazar lagi ni, nak beli menu berbuka ni. Stresnya balik rumah confirm jam ni. Buka puasa lah aku dalam kereta ni jawabnya. Geng-geng yang OT kerja kat luar sana tu bulan-bulan puasa ni kan, kadang-kadang keluar kerja pun dah pukul 7 dah. Setengah jam lagi nak buka puasa ni. Lepas tu naik kereta pula balik kerja tu, confirm punya jam kan. Selalu sangat dah lah kira buka puasa dalam kereta ni sebelum nak sampai rumah tu. Jadi apa solusi dia? Solusi dia tak ada sebenarnya. Sebab korang sendiri yang pilih nak OT kerja tu. Tapi kita ada solusi untuk menu berbuka korang. Solusi dia apa? Inilah dia, air Coffee Star. Sebelum korang nak balik kerja tu, kawasan korang ada mesin Coffee Star ni, korang boleh beli dulu siap-siap. Beli siap-siap bukan terus minum simpan dulu. Kalau lah kata korang dah sampai masa nak kena buka puasa dalam kereta, minum je air Coffee Star tu. At least korang dapat buka puasa dengan manis-manis. Kena pula minum air Coffee Star ni dengan buah kurma pula kan. So memang sure bro. Korang jangan risau, mesin Coffee Star ni dapat serve air kopi korang bawah seminit sahaja. Kalau korang pergi kedai tu, kalau kau ada nek kopi ais satu, ini selalunya memang akan kena tunggu lama punya lah kan. Dalam 5 minit confirm tak lari punya. Dah buang masa korang kat situ. So mesin ni bawah seminit, contact card aja, macam-macam jenis payment kita boleh settle. So untuk korang para pencinta kopi, jangan lupa untuk memilih Coffee Star. Okay, see you guys in the next video. And jangan lupa perbanyakkan ibadah di bulan Ramadan.